Aku orang sama memang sakit mau dilawan. Tungguku sensaba putih bisa bertawan dari awal ke sempurna. Lalu kesandakan orang-orang sahabat cantik dan menawan. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Fae. So guys, hari ini adalah konten dosa yang seterusnya, oke? Okay? Dosa, Fae memang suka kerja dosa, oke? So, kita nak hari ni kita nak buat apa? Kita cakap pula. Kita nak burukkan talent-talent sementara batch 2 dekat mentor dorang. Jadi sekarang ni, LF cuba merusakkan hubungan antara mentor dan mentee di Bukan batch cuba, 2. memang nak. Oh iya, memang mau. Memang kami mau merosakkan lah. Kenapa? Anda panas? Bukan kita orang nak merosakkan. Okey, kalau ayat jahat merosakkan, kita orang nak menaikkan ship diorang sebab ship diorang Kelapa sendu. So, sampai kita orang terpaksa untuk masukkan diorang dalam konten kita untuk hypekan diorang, okey? So, diorang sumpah membosankan. Tapi Lokman, bagiku bukan talent batch 2 ni yang problem, tapi yang problem tu diorang punya mentor. Betul, Fae. Aku rasa kan, okay, ni jujur ni aku mau serius. Batch 2 ni sebenarnya talent perform je. Tapi salah dekat mentor. Bagiku batch 2 semua punya karakter best. Sumpah best. Tapi mentor macam tak best. Mentor macam tak best. Batch 2 ni memang gila-gila best lah bagi aku. Dia menceriakan hari aku yang telah suram dikecan oleh netizen. Tapi bohong. Tapi diorang ni nak bersyukur lah Lokman. Lufae sudah buka ruang dengan orang, sedangkan Lufae lagi layak guys talent batch baru sebenarnya. Layak. Tapi tak nak bagikan masa. Bagi kita macam janganlah. Better kita naikkan Lufae lah. Mu sepatutnya guide-guide lelaki macam Jeffrey Nicole, macam Davina Karamoy macam tu kan. Betul lah, give and take lah. Kau bagi aku dulu, baru kau yang bagi aku. Sedap cakap kau. So, tak buang masa, jom kita pergi orang yang pertama. Kita pergi mentor yang pertama di batch 2 kali ni. Seorang yang sangat mempunyai crowd yang besar. Namun sekarang shipnya yang paling tenggelam. Shipnya yang paling tenggelam? Iya, bukan tenggelam, bila orang paling bawah antara batch 3 batch. Aku tahu, Verina. Dia lah tu. Tenggelam. Bukan tenggelam, tak wujud terus. Jangan bagi kita jahat kawan ku tu. Bukan kawan ku tu. Bukan kawan ku tu. Kalau di kontenku kita kawan dengan ship yang tinggi, ship yang tenggelam macam tak wujud. Kita tak payah kawan lah. Tak ada give and take pun. Kita yang naikkan dia tak naikkan kita. Betul. So tanpa memuaskan, marilah kita panggil mentor yang pertama, Rina. Kau lagi sini. Oh, kita apa sebab kita nak naikkan dia. Jom. Okay. Seperti true or kau apa kita seperti bukan. berdebat konten debat. Aku ya viewmu adalah view yang taik. Tapi better daripada Marina dulu. Dah Marina dulu 300k. Saya nak sampai 100k, nak sampai 150 pun kita orang tahu promote tau. Aku nak aku ingat kau kita ni jahat-jahat pun kita kena tolong orang. Jom kita tengok konten dia. Aku nak suruh support. Bila tu? Macam tak pernah pun. Tak pernah saja buat nak bagi dia sedap hati. Oh ya kan? Baik kata dia tengok. Terima kasih lah disebabkan korang 1 view lah, cukup lah 100k. Dah tapi tak tengok sampai habis. Ya kan? Paling jahat dapat kereta Syed Lukman skip. Bosan kereta bila dia cakap. Aku tak suka part dalam kereta, aku tak suka. Ajar aku pun tunjuk ajar Lokman. Tak ada. Ingat kita konten kereta bukan konten dalam kereta. Konten dalam kereta dengan seorang je akan naik. Dengan anda naik kalau konten dalam kereta, okey? Okey Rina. Apa yang mu suka tentang Viral? Rina suka sebab dia seorang yang boleh terima idea orang lain dan dia pun ada idea dia sendiri. Sebab dia kan content creator kan. So dia bagi idea dia kat situ lah. Sebab dan dia boleh dengar cakap lah. Macam tu lah kot. Kita dah pergi dekat suka. Apa benda yang tak suka pasal Viral? Okay, untuk budak Viral tak ada. Rina suka semuanya. Dia perfect. Dari atas sampai ke bawah? Ya. Gila kok. Panjang-panjang itu Rina suka. Gila buta kau macam.
Jadi tak Jadi Fae heran kenapa dalam konten tu, dalam konten kamu Fae tengok Syak, Rina tak pernah pun tengok mukanya. Kenapa? Kenapa Rina? Dia sama waktu Rina share dengan Lokman lah. Rina macam Tak, masalahnya kalau dengan Lokman tu macam yang pening sikit. Dengan Berlin ni macam mau nangis pun ada. Rina macam muka arah cepatlah end konten dia itu. mana ada Rina suka dah. Sampai konten ada aku tengok lah nak siapa. Dia suruh budak Beryl pergi masak. Itu adalah dia ciri-ciri seorang YouTuber bila dah start malas dia suruh budak baru yang buat. Sekejap lagi mesti ada 24. Dia cuba menonjolkan lagi budak baru tu. Okey, mesti wajib mesti akan ada konten 24 jam budak Beryl handle konten Rina ada tak nanti? Tak buat lagi. Ada ni nak buat tak? Tak ada terfikir. Sumpah. Okey. Ada aku pun view tak naik kalau dia seorang je tak tahu lah. Astagfirullahaladzim. Rina, patutlah dia menyendiri di belakang pentas tu. Kau pula menyendiri di sini. Macam tu apa masalah kamu sebenarnya? Sebab tu lah mu tak naik saya mu tak berbincang. Wow. Okey. Korang bersama 24 jam gitu je lah. Apa? Kami naik lah sekarang. Kami naik. Kau tengok komen. Tem premier. Semua lupa lupa Benci lah lupa Komen-komen Barwah. Lupa Fae muka macam hantu. Dia kalau tak hari ni Fae esok Lokman. Begitu dia. Betul. Sebab setakat ni belum ada lagi Fae tengok Rina Beryl lambat lagi. Susah mau ada time tu. Sebenarnya kan Rina, aku nak sampai hati mau cakap sebab kau kawanku. Okey. Aku kan Kenapa dia tak suka apa? kau dengar dulu apa aku mau cakap ni. Kau ingatkah semalam kau balik awal? Okey. Lepas tu dia sendiri di situ. Aku mana balik awal? Kau balik tak tahu kau kemana time tu. Semua orang cari kau. Lepas tu aku tanya lah dengan dia. Beryl, kau kenapa? Kau okey kah? Aku try coba slow talk sama dia. Kau selotok dengan dia? Okey, aku cakap gini. Kau okey kah dengan Rina? Dia cakap gitu. Cuma jujur lah aku cakap aku nak suka dengan Rina. Dia cakap gitu. Ya aje. Astaga, lu mana ada masa tu? Dia sama konti fitness malam mana? Benda? Mana ada? Okey, aku sebagai bekas partnermu aku terkilan. Siapa? Dia cakap macam tu kamu. Mu kena bersyukur boleh Rina ni seorang yang naik. Ya. Kalau seorang naik, mesti dia boleh naik. Kan aku ni dia menjatuhkan aku lagi adalah. Aku cakap Siapa yang jatuh? dia cakap aku bila dengar macam tu, aku hey, lepas tu siapa lagi moyak kat aku? Siapa lagi talent mix sini yang lebih better daripada Rina? Nak tahu dia cakap apa? Fae. Aku lagi marah. Lepas tu dia cakap aku menyesal pilih Rina. Dia cakap Bukan belum podcast. Belum podcast. Training. Okay, sorry. Dan tempat lain. Rina memang suka lepak sini. Siapa yang cakap macam tu Aku terus berubah muka aku sebab kawanku. Aku mati-mati pertahankan kamu di konten debat tu. Aku tak suka very macam tu. Aku rasa dia daripada mulut korang ni. Aku menyesal Fae. Aku nak pertahan kau macam mana macam mana Iqmal pertahan kau time tu. Aku menyesal. Dia tak tahu ke dia lagi teruk jatuh kalau dengan kau. Kenapa dia jatuh dengan kau saja 100 pun tak dapat kata. Aku sudah cakap benda tu. Tapi masalahnya dengan Rina lagi teruk ni bilangnya. Kau okey Fae, kau crowd kurang. Kita boleh faham lah sekarang. Rina ni crowd besar. Kenapa boleh begini ya cakap? Fae. Tapi sumpah Aku sedih lah Fae. Apa? Aku bukan setakat sedih budak Beryl cakap macam tu kat Rina. Aku lagi sedih Rina tuduh kita padahal kita pertahankan dia hidup sampai ke mati daripada mu dipijak-pijak maruahmu dengan budak Beryl. Mu konten aku tak boleh kau habis. Pertahan aku. Sampai 7 malam Nak kurangnya sumpah lah view 1 ke apa? Apa? Sumpah lah view 1. Astaga, tengok sampai habis. Cuma yang di kereta saya ada skip. Di kereta je aku skip. Tak dikira tak tahu ke cara marathon. Dapat aku sudah hold time tu. Tengok Syah Luman walaupun bosan tengok Syah. Mu tahu tak? Rina mu tahu tak? Nak sapa dia tolak aku. Aku nak terkeskip kan. Dia pegang tangan aku. Aku pegang kuat-kuat. Aku pegang pipinya. Tengok saja Luman. Pak nampak lah kat sini tak jaga Edilan. Darurat boleh. Ini semua demi kau Rina. Aku masih dah tengok kan. Sebab kita ada benda darurat, benda-benda yang betul-betul teruk, iaitu kejatuhan view Marina. Seseorang perempuan yang paling kuat paling tinggi. Korang kena tolong Rina lah. Apa perasaan Rina lepas Beryl cakap begitu? Ada kamu tetap suka dia lagi? Bukan salah Beryl kalau dia rasa Rina tak dapat bantu dia. Rina Bukan salah Beryl kalau dia rasa Rina ni teruk. Boleh bantu shipnya juga. Rina, dia bukan cakap aku okey kalau dia cakap Rina tak mampu nak naik. Aku okey sebab benda tu memang betul. Aku okey. Kita memang. Yang aku tak okey dia cakap mu tak cantik. Bagi aku. Jadi kau mau cakap Rina cantik lah sekarang, ha? Dekat surau
Kenapa? Ya Allah. Ya Allah. Ya. Ini sampai kami bikin Kenapa dekat surau tempat bergaduh? Tak ada Fai ni, problem lah Fai ni. Hai. Hai. Tempat lain. Kenapa pakai tudung? Kak Bella pakai tudung ni sebenarnya. Ini panas aja. Panas. Ini kalau Kak Bella kacau lagi aku tak tahu. Rufai. Rina cerita okey jika dia cakap belakang. Kenapa? Sebab Rina memang budak AI memang suka cakap belakang kan. Termasuk Budak dia. AI semua fake kan, semua talam. Adakah Rina mengakui memang Rina tak boleh pergi naik talent baru? Rina, Faham. Rina admit benda tu? Adakah kita sama? Maka dia sabar dulu disebabkan ada masa, so kali ni aku akan cuba yang terbaik. Kalau macam sebelum ni tengok Marina tak naik, aku terus malah buat konten. Tapi kali ni nak tak nak kena buat juga. Ya sebab Yeah. apa bila orang Marina naik macam okay first memang naik, lepas tu nak naik. Okay situ macam sakitnya lagi sakit sebab dia talent yang kita tahu dia di belakang kanda be cakap kan. Fai faham, Fai faham. Tapi bila nak naik dengan talent baru ni memang sakitnya biasa-biasa je. Fai faham Serina. Tak apa lagi. Aku boleh cakap lagi benda tu sebab pada Cakap apa ni? Bella lagi ni. ya. Aduh. Orang rasa busuk. Kami tak tahu ke mana lagi Kak Bella. Ada gimana Ada orang dalam ni weh, tak selesa. Kenapa dalam toilet? Kau tengok tau. Rampus sekarang depan toilet aku. Aduh. Ini toilet aku. Sorry Kak Bella. Kenapa? Aduh. Last di sini. Dah sini. Okay, next cuma orang mana lagi? Okay, so Okay Rina, thank you join konten Fae. Apapun aku sebagai kawan, aku doakan yang terbaik untuk kau. Aku doakan yang terbaik untuk Verina, okay? Okay. Hello, hi, welcome back to Irfan Daily. Hi. ya, dapat. Sekarang kita bersama dengan orang dan ataupun ship yang paling on top. Biasa saja. Ya, on top. Bawah sikit daripada Lufa Betul. Dia beginilah dengan Lufae, dia begini. 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 Betul, tak tinggi sangat. Yang ini tu Fae, Lufae. Ah. Ini ni dorang. Gitu. Korang boleh cuba untuk try harder daripada kita orang, okay? Kami tahu berat untuk mengejar Lufae, tapi tak apa, kami faham. Apa? Ini kamu cakap untuk diri sendiri kan? tak, untuk korang. Untuk Ah. korang semangat untuk lintas Lufa Okay. Okay. Sebab nampak Rizan sekarang Dia makin punya best. Okay. Mungkin boleh pintas Lufa Tahu tak di tempat orang. Aduh. Orang. Aduh. Tak. Orang menghalang. Lalu Okay, sekarang cuba. tak muat. Cuba Kak Bella beritahu di mana Kak Bella Lufae layak buat konten ni. Tu, dalam tu. Yang dalam tu tak bergerak tu. Tak ada dah. Okey, masuk dalam ni lah. Lagi diusir aku tak agak tadi. Kenapa masih masuk office suami saya? Lepas Pak Ed akan tahu jawapannya. Kat tangga lah. Lagi, kenapa? Tak. Betul. Kenapa buat kat tangga office saya? Kat tangga tadi orang lalu. Okey, jom. Okey, Kita jom. pergi tangga. Laluan orang. Jom, kita pergi tangga. Jom. Herias Road. Yes sir. Cek padulah cik dari kepek. Saya sikit. Kau akan bumbung tu keluar ni. Itu aku cakap kat situ tu masa. Bagus berhenti sekejap. Kan aku dah tak dapat Ni cari tiga. Aku dah dapat cari. Tak, boleh tak nampak. Aku tahu mana Pak jom. Lalu akak lalu ya. Korang ikut dah mana korang nak buat. Aku tahu Pak ada tempat yang tersorok yang akak tak boleh tahu kita kat mana. Panasnya ya Allah. Tak apa. Betul pergi buat dalam tu. Panas. Buat dalam tu. Oh, akak suruh. Akak suruh. Panas. Panas. Okay, kita tak nak basa-basi lah. Benar tadi diusir. Lama. Mau nak tanya kan? Nak tanya? Tanya lah kalau berani. Okay, Harry. Ya. Apa yang paling suka tentang Hazan? Yang paling saya suka. Oh, ni macam true or true ah. Paling aku suka tentang Harzan adalah dia punya sifat Kelakian. yes sebenarnya. Dia tiada perempuan majority lah, kebanyakan perempuan yang kontrol ayu. Mau bercakap pun, mau pergi mana-mana pun kena pergi touch up dulu apa semua. Harzan ni dah payah. Apa ya? Jalan terus. Jalan terus.
Siap sudah. Oke, siap. 2-3 saat siap turun sudah dari rumah, terus gerak. Nah, itu yang aku suka tentang dia. Itu kita tanya pasal suka Pak Aku boleh tanya lagi? Boleh tanya lagi. Apa yang mau benda yang tak suka pasal Hasan? Kalau nak aku jujur ke atau main-main? Jujur lah. Tak payah tapis lah. Tak payah tapis. Serius je lah. Bagi tahu. Serius macam yang kau mau kawin dengan dia tuh? Bukan. Itu dia yang mau kawin sama aku. Azan! Jangan dengar dia. Aku mau cakap sudah nih apa yang aku tak suka. Oke. Jujur Syara. Sebenarnya dari mula-mula aku shoot konten dengan dia di luar apa semua. Ada satu benda yang aku tak suka pasal dia. Aduh, apa dia? Sebenarnya aku tak suka bila mana dia terlampau perform dalam konten aku. Rasa tertindas lah di situ. Macam mana? Macam bila dia terlampau perform dalam kontenku, view terlampau banyak. Tenggelam lu Fae. Aku ni fans lu Fae. Aku masuk ke AI team ni sebab mau tengok lu Fae depan mata. Bila aku tengok lu Fae ni tenggelam, susah. Aku macam, kenapa kau perform betul? Harzan, kenapa kau perform? Faham. Rasa Rasa menyesal aku tengok kontenmu. Ya, rasa Dua konten. Tidak, gurau. Sebenarnya Lufa lah orang bilang pengapi, tukang spark the partnership yang ada di AI team ni guys. So tanpa dorang dah hangat lah AI team ni. Apa-apapun sebenarnya yang dia tak suka pasal Harzan ni tiada pun. Semuanya sempurna. Dia okey lah, okey. Dia semua okey. Tiada yang Zoko pikir masak-masak memang dia okey lah. dia okey, dia bagus. Harry. Kau ni tua percuma, kau tahu kan? Kau ni rambut berwarna percuma. Tapi senang diperbodohkan Oleh seorang budak-budak. wanita yang bertopengkan lelaki. Kau mau tahu gak satu benda? Kenapa? Kemarin waktu sebelum kau balik aku makan. Aku tengoknya macam pressure. Aku bilang, dia macam stres. Tu aku balik depan kau dia macam heavy, tapi di belakang kau dia macam stres, macam sampai hampir siapa tudung di depan orang macam. Jangan. Aku tak nak tengok. Ya, dah pakai tudung pada teruk. Okey ya. Aku ya dah pakai tudung pun dah teruk punya flat SP kalau mutu buang lagi orang teruk kecammu. Okey gitu. Masih kapan ada situ? Dia sampai begitu. Dengar. Aku cakap, kenapa? Aku stres tu dengan Harry. Semua benda dia suruh buat perfect di kontennya. Dia paksa aku. Dia cakap gitu. Lagi Lokman ada lagi satu tu yang WhatsApp kita tandas. Lagi aku rasa sebab aku kenalmu daripada dia. Aku kenalmu dulu daripada dia kenalmu. Nak tahu dia cakap apa? Dia cakap, Harry tu sepatutnya bersyukur dapat aku yang perform kat konten dia. Dia tu kalau kira kelas-kelas Irfan je sebenarnya. Ada aku je Rizan ni boleh naik. Kalau boleh nak buang je Ri biar ada Zan. Kalau boleh nak keluarkan Harry daripada AI team ni. Orang cakap apa? Harry bakal superstar. Tak ada lah. Bukan bakal superstar tapi bakal dibuat oleh AI team. Dan bakal dirilis awal dalam New Gen. Dia cakap gitu, Harry. Aku macam sedikit. Aku ni Harry selaku satu negeri sama kau. Aku faham kau macam mana. Kau datang jauh untuk berjaya Harry. Lepas tu ada lagi sakit. Aku macam tak boleh terima masa ni. Cakap gini, Harry tu mempergunakan aku untuk duitnya Syak sebenarnya. Kau tengoklah dia dengan Asla, dengan Rina tak naik, dengan Una pun biasa-biasa. Syak, kau tengok dengan aku baru orang nampak dia. Dia cakap gitu. Sakit gila. Sakit ada lagi satu cuma aku Cakap macam Luqman, kesian Harry. aku tak sanggup lah. Cakap lah, sampai bila Harry mau diperbodohkan. Cukup bodoh saja ni. Aku takut dia Cakap jangan Luqman. Aku takut dia menangis je. Biarlah. Biar at least dia menangis sebab tahu kebenaran daripada dia bahagia di atas penipuan. Itu yang lagi sakit. Zizan cakap dekatmu. Walaupun aku tak cakap dekatmu, keretamu bergerak macam anjing berjalan. Yang lain boleh. Kalau sudah kereta. Sabar. Sabar. Pecah. Bukan Azan bingung.
Bukan Azan. Tengok sabar. Kenapa kau suruh Pak Dia aku jadi videographer? Sini kau, ada benda ni. Oh ya. Kaki saya sakit. Ya betul. Harry, aku kan. Okey, aku kan. Kalau orang cakap kereta slow macam siput, boleh terima. Ni macam aku. Mau dekat-dekat macam Itulah punca rezeki aku tahu. Aku mana-mana naik kereta itu. Dicakap macam anjing. Harzan. Memang aku azan telinganya nih. Sabar. Kita Azan perempuan tu. Dia perempuan tu. Dia perempuan. Tapi ada lagi sakit. Kita pun sakit tu cakap kereta macam Okay, Harry, aku bagi tahu tapi aku harap lu bersabar. Tapi aku sempat tahan mulut dia. Aku pegang mulut dia macam ni. Iya. Sebab kata-kata dia sungguh berbisa. Kau buat begitu dekat mulut dia? Iya. Apa tak sumbat kan? Sabar. Kau cakap apa? Apa dia cakap? Cakap, okay, jangan kau hina macam tu tak. Aku tak apa cakap. Hazal cakap aku tak apa kereta bergerak slow macam anjing. Ni tuan pun macam aku tutup. Macam apa? Aku tutup. Macam apa dia bilang? Aku tutup. Dia cuba tu buka dari kaki tu tapi aku tahan kaki. Tahan. Aku tahan kaki dia, mulutnya. Apa dia bilang? Alif punya. Ada sama. Kita profesional. Kita profesional. Orang nak cakap apa kita profesional. Jangan sabar Sherry. Nasib kau tutup mulut dia. Kalau terkeluar kau kalau mau minjak kau tengok. Sorry. Okay, so adakah kamu lemas berminat lagi dengan Hazan? Adakah kau meneruskan ship kamu tu? Berdasarkan apa yang aku dengar dari mulut kamu, kau ingat aku mudah percaya kak? Sebenarnya tadi aku berlakon sejak tu. Rupanya betul lah apa orang cakap selama ni. Enggak. Kau sangka kau berlaku ni kami. Lupa sebenarnya memang betul-betul perosak. Apa mau jadi sama kamu ini? Kami sudah tolong kau dapat diminta berterima kasih. Masalahnya apa yang orang cakap sama aku tentang kamu ni toksik apa semua benda depan mata. Aku sedih. Aku pertahankan dia sampai aku sumbat kaki aku ni dalam mulut. Aku percaya benda tu. Aku menyesal tahan kakimu. Kalau tidak aku masuk sekali lututmu di mulut Azan. Walau macam mana sekalipun, Harzan tetap the best woman. Betul lah, woman. Nampaknya tak apa Dia senang-senang kamu rosakkan ship kami, Rizan. Tak apalah kalau kamu tak percaya. Is up to you. Sumpah. Ni betul Okay. dia bukan main. Dah start dah. Aku perlu sapu yang kejap. Tak apalah Harry, kita orang kecil lah. Sian lah Kita kau dah ni. tolong ungkapkan perangai sebenar seorang Hazan, tapi kau malah mempercayai orang yang baru daripada kawan yang lama. Aku kenapa Harry? Kau ni bau-bau tanah sudah. Kau sepatutnya sedar benda tu. Tapi kau masih kepompong yang begitu. Tapi tak apa. Kau tahu apa yang paling dekat dengan kita? Yang paling dekat adalah kematian. Itu aku cakap. Bukan soal umur sudah bau tanah. Sedangkan baby yang baru lahir pun kalau sudah memang ajalnya bau, memang bau tanah juga. Okey lagi bau tanah daripada kau bau keletian. Sebenarnya aku tahan je selama ini. Bau keletiak. Kau tegur dia sikit. Kau jaga sikit. Azan puji aku lagi lah. Ada cakap. Boy. Itu pupi blockman lah. Kau pijak lagi. Sorry. Oi, ada dendam barangkali ya. Mu tak percaya, tak apalah Harry. It's okay lah. Balik Larry. Go lah untuk Aku tak faham yang ini. Sumpah aku tak faham yang part ini. Allah Aku tak faham. Kenapa ni? Okay. Kita pergi ke orang terakhir lah Lokman. Aku macam malas panggil ship yang satu tu. Mau sebut macam tak boleh. Aku pemalas, aku takut dia ni macam kawan dia Sherry tak percaya kita. Apa yang mu paling suka tentang Najlah?
Apa yang aku paling suka tentang Najla? Najla ni dia, aku faham dia masih takut ragu-ragu dekat konten Abe apa semua. Tapi bila dia bersama dengan aku, dia ubah tu takut dia. Dia keluarkan diri dia dalam konten aku. Jadi aku tidak benda pun aku tidak suka tentang Najla. Tak ada benda yang tak suka. Tidak benda. Perfect lah aku rasa dia. Perfect lah kalau di mata aku lah. Bagi tahu Fae apa yang kita bercakap berbual semalam dengan Aku Najla. Nirfan, kadang-kadang aku bingung kenapa semua perempuan dalam AI ini nak mau sama kau. Sekarang baru aku tahu sebabnya. Sebab kau ni senang diperbodohkan. Kau mau tahu kau kenapa dia mau sama kau? Coba. Sebab kesian. Dia tahu mutu tak naik, dia nak masuk sini untuk menaikkan. Masalahnya dia pun dah naik. Betul, itu aku setuju. Dia bukan naik pun. Dia nak tuduh cakap, aku sebagai kawan lama denganmu, pernah berkawan denganmu, aku berkawan dulu denganmu daripada dia berkawan denganmu. Ya, betul. Aku pertahankan akak. Mu tak boleh Najla, mu cakap macam tu kat Irfan. Irfan ni adalah seorang mentor yang boleh guide mu. Ya, guide apa? Time dalam kereta dia nak sentuh tangan aku. Aku macam, Lepas tu sumpah lah Irfan aku macam ni. selaku ex-partnermu yang pernah berbuat baik dengan aku terkesan dengan satu kata-kata Najla. Cakap, Apa? benar okey Syak sebenarnya. Cakap, mulut Irfan busuk. Dia cakap, Sabar. macam tak berusaha. Nah, ni Syak aku bilang. Dia cakap, Dia cakap aku sentuh tangan dia dalam kereta. Aku dengan mulut busuk tu. Mulut busuk. selama aku partner dengan kau, pernah aku sentuh kau? Tak pernah. Pernah aku gitu dekat Tak kau? pernah. Apa lagi dia cakap dekat aku? Dia cakap dekat. Aku tak sanggup nak cakap Irfan. Aku mendengar pun tak boleh pada situ. Najla cakap apa lagi? Cakap cepat. Najla cakap dekat mu terlalu overreact. Kau beria. Ya, dalam kontenmu awak dia ketawa, dia suka ketawa dengan fake. Balik-balik daripada tu, sebab aku borak dengan Hazan balik-balik tu dia borak dengan Hazan. Dia cakap, Irfan tu macam tai perangai. Dia dan paling sakitnya dia tak sabar and ship. Sebab apa? Dia penat hadap mukamu terus. Lepas tu nak tahu dia cakap apa? Kalau aku tahu Irfan ada dalam AI team, aku tak akan nak masuk dalam AI. Kalau aku masuk AI team permanent, partner dengan Irfan, aku akan tolak benda tu. Aku pun backup. Kan. Ya. Kalau mu dapat permanent, mu berpartner dengan Irfan, mu tak boleh masuk AI team, tahu aku cakap macam mana? Mu Najla, mu jangan buat tai. Semata-mata mu nak nak buat mu tak boleh partner dengan Irfan, mu tak boleh masuk sini. Aku ingat gini dia. Tak apa, nanti kita orang buang Irfan daripada AI team. Kau ni Najla. Aku lebih percayakan kau Najla daripada dorang. Kau dah percaya aku sebagai ex-partner. Mulut kamu, pedulilah kau ex-partner aku. Kau lagi. Aku kawan. Belum cukup besar lagi ni untuk kau fitnah Najla macam tu. Kau sudah tengok masalahku kah belum? Aku bukan. Kau ndak boleh fitnah aku punya si cantik. Ada lagi satu pembesaran yang mu tak tahu. Najla cuba. Aku dah percaya. Cukup. Najla cuba mengorak aku, tapi Faik pertahankan aku. Cukup. Aku tak ada Najla. Tes aku. Tes. Zan. Kau jangan macam gitu. Pulang nanti ada gaduh. Aku nak mau. Tolong cut cepat. So guys, itu sahajalah konten Lufa Ai untuk kali ini. Kami minta maaf. Buat apa mau minta maaf? Aku ni kebiasaan minta maaf lah. Jangan minta maaf terus. Bila aku minta Kita ni maaf? orang yang jahat. Tak payah. Macam kita, walaupun kita minta maaf beribu kali pun, kita tetap buruk dalam cerita orang. Yes, walaupun kita mandi sekali, 8 kali dalam sehari, kita tetap busuk di mulut orang yang banyak karangnya. Oke, apapun, semoga enjoy konten kali ini. Apa yang patut kamu ikut, kamu boleh ikut. Yang tak patut ikut, jangan diikut, oke? Konten ini sekadar hiburan. Lokman, kenapa kita nak kasih masuk Marcella? Marcella tak payah, sebab aku tak suka Marcella, so kita jangan hypekan dia dalam konten kita nanti. Iqmal Nur tu naik kepala. Mungkin dia pikir YouTuber kita akan mau pakai dalam konten kita dia kan. Dia kan dah ada view apa semua. So buat apa nak view dia pakai.
No. biarlah. Fae nak akan kasih masuk Marcella pun dalam konten Fae, okay? Fae nak akan not my level. So itu sajalah konten kita orang pada kali ini. Kita berjumpa lagi di next video. Saya Lokman. Saya Fae. Kita orang LF. Bye bye.